Dari kecil, moyang saya selalu pesan, setiap kali masuk hutan, kami mesti minta izin dan berdoa dulu kepada semangat alam. Sebagai anak muda, saya masih teruskan amalan ini kerana di sinilah nilai adat kami terus hidup dengan cara menghormati tanah, hutan dan semangat roh alam. Tapi, banyak pembangunan yang datang tanpa minta izin pun daripada kami. Mereka telah melanggar semangat alam yang selama ini menjaga kita semua. Dalam laporan Inkuari Nasional berkaitan hak tanah orang asal Suhakam 2013, lebih 6,500 masyarakat orang asal memberi testimoni mengenai pengalaman mereka berkaitan pencerobohan tanah adat. Banyak daripada aduan ini menunjukkan tiada konsultasi atau konsultasi yang kurang bermakna bersama komuniti sebelum projek pembangunan dijalankan, sekaligus mengabaikan prinsip izin berasaskan maklum awal bebas dan telus IMABT atau dikenali sebagai FPIC, Free, Prior and Informed Consent, sebagaimana diperuntukkan di bawah United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNDRIP. FPIC bermaksud hak orang asal untuk memberi izin berasaskan maklum awal bebas dan telus dalam setiap urusan yang melibatkan tanah, sumber dan kehidupan masyarakat orang asal. Prinsip ini diiktiraf di bawah UNDRIP yang disokong oleh Malaysia sejak tahun 2007 dan kini turut dimasukkan dalam National Action Plan on Business and Human Rights, NABHR, yang diperkenalkan pada bulan Ogos 2025 sebagai panduan dasar dan tindakan kerajaan bagi memastikan semua perniagaan dilaksanakan dengan menghormati hak orang asal. Realitinya, banyak komuniti orang asal masih berdepan dengan pembangunan yang dijalankan tanpa pengetahuan atau persetujuan mereka. Pelaksanaan FPIC tidak dihormati oleh kebanyakan syarikat. Di Kampung Ulu Geruntung Perak, projek empangan hidro dibina di atas tanah dan wilayah adat komuniti orang asli Semai tanpa FPIC. Pertama sekali perasaan akak memanglah kita terkejut kerana kita orang asli memang menghormati tentang kawasan kubur, tentang tanaman-tanaman yang telah boleh dikatakan dari generasi ke generasi nenek moyang dahulu hingga ke generasi sekarang. Apabila mendengar kemusnahan kubur, ia amatlah menyedihkan. Setelah 2010 yang kami tahu tentang mini hidro akan masuk kampung, jadi beberapa tahun selepas itu 2015 dan 2017 ia telah memberikan kesan kepada penduduk-penduduk kampung lah, terutamanya penduduk-penduduk yang suka pergi ke hutan, kerana apa yang mereka temui di hutan, mereka menemui sesuatu yang kerosakan hutan lah, seperti pokok durian telah ditebang, kawasan perkuburan telah rosak kerana ada satu perkara yang kami tak tahu, iaitu projek itu telah berjalan tanpa pengetahuan orang kampung melalui jalan hutan. Dengan jentolaknya yang besar telah merosakkan semua unsur-unsur sumber-sumber di hutan. Pada saya, mungkin pihak mini hidro beranggapan mereka sudah berhubung dengan baik dengan kami penduduk kampung, tapi sebenarnya tidak. Harus mereka mempunyai pendekatan yang baiklah, iaitu berhubung terus dengan penduduk kampung, bukan setakat melalui Tok Batin, bukan setakat melalui siapa-siapa wakil, tetapi mereka sendiri turun dan menjemput kami, kerana dalam itu bukan semua penduduk yang tahu tentang hal-hal begini, kerana selalunya perbincangan mereka dah tertutup. Bila tertutup, tidak semua yang tahu. Itulah yang jadi masalah kepada penduduk-penduduk kampung yang berkaitan dengan isu-isu tanah maupun alam sekitar. Pada tahun 2024, Mahkamah Tinggi Ipoh memutuskan bahawa projek empangan hidro di Kampung Ulu Geruntung dijalankan tanpa FPIC. Mahkamah mengarahkan dua syarikat keluar dari kawasan tersebut, memerintahkan pampasan atas kerosakan tanah dan kubur nenek moyang serta menetapkan kos sebanyak RM75,000 Malaysia dibayar oleh syarikat dan kerajaan. Ini bukan kali pertama. Dalam kes Sagong Tasi, komuniti orang asli Temuan menuntut keadilan setelah tanah adat mereka diambil tanpa persetujuan. Pada tahun 2010, selepas 15 tahun perjuangan, Mahkamah akhirnya mengiktiraf hak tanah adat mereka dan kerajaan serta syarikat diarahkan membayar pampasan sebanyak RM6.5 juta Malaysia.
Berdasarkan pemerhatian daripada dua kes ini, Ulu Geruntum dan Sagong Tasi, jelas bahawa konflik, kerugian besar dan imej buruk berlaku kerana FPIC tidak dilaksanakan. Semua ini boleh dielakkan jika kerajaan dan syarikat mengambil langkah awal untuk berunding secara telus dan menghormati hak komuniti. Amalan FPIC bukan sahaja melindungi dan menghormati hak komuniti, tetapi juga membina kepercayaan dan reputasi kerajaan serta syarikat sekaligus melindungi kepentingan semua pihak. Mengabaikan FPIC bukan sahaja menjejaskan komuniti, tetapi turut mengancam keyakinan pelabur dan kedudukan Malaysia di peringkat antarabangsa. FPIC harus dijadikan prinsip mandatori dan syarikat mesti berunding terus dengan komuniti orang asal tanpa wakil pihak ketiga kerana kami mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, self-determination. Hanya dengan menghormati orang asal dan hak ke atas tanah dan wilayah adat kami, pembangunan membawa kemajuan sebenar, bukan kerugian. Sekarang adalah masa untuk bertindak. Dengar, hormat dan libatkan masyarakat orang asal dalam setiap keputusan yang menyentuh tanah dan kehidupan kami.